Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Jadi pada hari ini mula kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Luqman Hakim bin Ramli dari kampus Tuan Kebainan. Nama saya Muhammad Ikram bin Cik Ali daripada kampus Kota Baru. Saya Muhammad Nasi daripada kampus Raja Melewah. Saya Nur Alia Zafira dari Zainani daripada kampus Raja Melewah. Saya Nur Suzana binti Abdul Hadi dari IPC Kampus Perlis. Saya Puteri Nur Kristina binti Muhammad Fakri dari kampus Kota Baru. Jadi mula saya nak kami semua ingin berterima kasih kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa. Jadi temubuan ni kita lakukan untuk mengenal pasti ataupun mengetahui maklumat berkaitan pentadbiran sekolah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli bin Ibrahim, selaku penolong kanan pentadbiran di Sekolah SD Batu Mengkembang. Jadi terima kasih atas kunjungan warga bakal guru-guru ke SD Batu Mengkembang. Semoga dapat memberi impak yang lebih baiklah dan dapat menimba pengalaman di sekolah bersama dengan warga SD Batu Mengkembang. Boleh mula. Soalan yang pertama lah. Nak tanya, bolehkah kami tahu berapa lama cikgu memegang jawatan sebagai penolong kanan pentadbiran di sekolah ni? Saya pegang jawatan PKP di sini bermula pada tahun 2020. Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Sebelum ni ikut di SK Bandar. Penolong kanan kurikuler di SK Bandar. Apakah peranan dan tanggungjawab cikgu sebagai penolong kanan pentadbiran? Sebagai guru penolong kanan pentadbiran ni akan menguruskan bahagian pentadbiran dan juga bahagian kurikulum lah. Jadi daripada segi pentadbiran tu daripada pengurusan guru, pengurusan pejabat, pengurusan sekolah lah keseluruhannya, warga sekolah, melibatkan guru dan seterusnya kepada kurikulum. Kurikulum melibatkan semua panitia-panitia dan juga semua keperluan untuk PDP dan sebagainya lah. Itu daripada umum lah untuk bidang tugas PKP, penolong kanan pentadbiran. Jadi dua bahagian yang jelas lah, pentadbiran dan juga kurikulum. Baiklah, selepas UPSR dimasukkan, apa program yang cikgu jalankan bagi meningkatkan prestasi murid di Serban? Okey, setelah UPSR dibatalkan, kita terpaksa mengikut arahan yang ditetapkan oleh PPM melaksanakan PBB lah. Proses kita serang berdasarkan sekolah kan. Jadi alhamdulillah di sekolah ni keseluruhannya dilaksanakan mengikut SOP dan ikut dia punya arahan yang sepatutnya lah. Bermakna tidak ada perpersaan, cuma ada penilaian sepanjang tahun menggunakan beberapa modul dan juga peringkat penilaian klasik lah untuk menentukan penetapan tahap pencapaian murid yang 1 sampai 6 kan. Jadi bermakna penilaian itu dibuat secara terusan melalui beberapa kaedah lah, pemerhatian, lepas tu ada melalui hasil kerja, melalui penglibatan, melalui ujian kemahiran. Jadi daripada itu kita dapatlah data, dan data tu juga kita akan rumus balik supaya dapat tahap mana yang
3 ke bawah tu biasanya kita akan adakan kelas intervensi untuk perbaikan nama baik lah untuk dia di tahap yang seterusnya pada akhir tahun nanti. Bukan tinggal gitulah, maknanya teruskan untuk pemulihan ke macam mana tengok prestasi dalam tersebut. Boleh cikgu kongsikan apakah langkah-langkah atau inisiatif yang telah diambil oleh pihak sekolah dalam merealisasikan konsep dan matlamat transformasi sekolah 2025 atau lebih dikenali sebagai TS25? Okey, TS25 kalau ikut SP Batu Muka Bang ni dah kira tamat lah. Dah melaksanakan sepatutnya full lah, dah transform. Nanti oleh kerana keadaan kita yang COVID itu tergendala, separuhnya guru yang menghadiri khusus TS25 dan sebagainya dah berpindah. Jadi masih lagi mengikut aliran yang ditetapkan, cuma tidak semudah lah. Kalau di sekolah Batu Muka Bang ni macam kita dah maklum bahawa pengurusan TS25 ni melibatkan Pak 21 kan. Jadi beberapa langkah yang telah diambil oleh sekolah, pertama sekali penyediaan bilik darjah yang lebih terbersih lah, sepatutnya. Tapi kita tidak dapat menyediakan mengikut setiap kelas. Jadi kita gunakan makmal, gunakan bilik-bilik khas untuk membawa murid untuk mengikuti pembelajaran yang melibatkan IT ni lah. Selain daripada tu, guru-guru juga diberi kursus lah untuk penggunaan IT dan juga kaedah pengajaran Pak 21 lah, pengajaran abad ke-21 tu. Jadi yang lain tu TS25 ni dulu memang dah lah setiap sekolah yang dapat kohort dia tu akan dapat peruntukan bermacam-macam lah untuk perbaikan daripada segi bilik darjah dan keperluan sekolah. Tapi sekarang ni walaupun program tu berjalan, sekolah yang terlibat tu dah tak dapat peruntukan. Jadi kuranglah untuk bergerak seperti ini. Okay. Soalan seterusnya, bagaimanakah sekolah mengatasi kekurangan cikgu di sekolah? Sekolah itulah menjadi masalah utama lah, utama juga lah. Bila sekolah kurang guru ni, dia akan menjejaskan pilih-pilih kelas lah. Pertama sekali pihak sekolah akan mengguna pakai guru yang sedia ada lah, dan membuat relief ataupun jadual ganti lah untuk mengganti guru waktu-waktu yang tersebut. Jadi panitia akan menguruskan lah satu modul untuk guru relief, gunakan sepanjang guru ganti sekiranya tidak ada guru baru masuk. Okey, langkah yang keduanya, sekolah akan mohon guru gantilah daripada PTD, bermakna ada guru yang melalui MyStep. Maknanya dia akan datang, kalau ada peruntukan daripada PTD lah, kewangan PTD cukup, maknanya dia akan jadi dia akan hantarlah seorang guru yang belum ada di PLF, diploma pendidikan lah, maknanya guru yang lepas STP kalau dah ada ijazah atau tidak ada saja yang masih lagi menunggu tetap, yang mohon melalui master tu lah, guru ganti akan datang lah, sehinggalah yang kita mohon daripada PDD supaya menghantar guru tak menggantikan guru yang keluar.
itulah antara tindakan yang dibuat oleh sekolah yang mampunya. Okay, bagi sekolah-sekolah yang di luar yang ada kemampuan yang lebih itu cara lain kan. Kita ni boleh lah yang diarahkan itu. Seterusnya, boleh kami tahu apakah pencapaian mata pelajaran yang paling terbaik dekat sekolah ini? Setakat ni yang kami tengok melalui panitia, hasil daripada mesyuarat panitia, hasil mesyuarat kurikulum melibatkan semua ketua panitia, kita dapatlah rumus sekolah ni mata pelajaran yang terbaik adalah pendidikan Islam. Berbanding dengan subjek lain itu bukan nak kata daripada segi akademik, daripada peperiksaan, daripada segi aktiviti yang dianjurkan, dan budak itu menonjol dan ada penglibatan dia yang macam panitia agama Islami pun dia aktif sedikit, adakan banyak pertandingan, ada penglibatan pihak luar dan juga di peringkat PBD sendiri pun panitia agama Islam juga membuat pertandingan. Jadi memberi peluang pada pelajar-pelajar di peringkat PBD. Tidak panitia lain macam matematik, sains atau semua tu kurang, jadi dia lah menonjol pendidikan Islam. Keduanya sains melibatkan STEM dan sebagainya lah. Jadi anjuran-anjuran tu yang membuka peluang kepada pelajar kita untuk mengikuti kita. Jadi untuk nampak budak tu akan terlibat, jadi dia akan nampak prestasi mata pelajaran tu terbaik lah. Selain daripada tingkat sekolah sendiri, memang kita tiap bulan-bulan tu akan panitia ambil untuk buat aktiviti dia. Dan bagi dah boleh satu bahasa Melayu, bulan dua macam tu lah. Tapi kalau disokong oleh pihak PBD, lagi banyaklah kita boleh melibatkan pelajar kita. Jadi untuk merupakan soalan yang terakhir kan. Jadi saya nak berterima kasih kepada cikgu kerana sudi berkongsi maklumat. Jadi itu saja temu bual kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Saya ucapkan semangat jaya lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.